Assalamualaikum. Salam. Abang di mana ni? Apa bawa ni? Neng, Ha. aku dah kena halu ah. Siapa yang halau ni? Linda dah halu aku, Neng. Apa saja dia halau, bang? Dia dah ada mak power lain. Habis apa dah? Aku nampak dia bawa dia naik motor dengan power lain. Habis apa bawa Habis ni? aku Siapa balik, apa aku ni? cakap sama dia. Aku kata, pasal kau, itu hari aku nampak kau bawa jantan mana itu yang kau bawa. Dia kata, abang apa nak tahu? Itu Linda punya hal. Aku kata, kau sebagai suami isteri aku, kau boleh cakap ni macam, apa abang nak tahu? Aku kata sama dia, apa sikap kau ni macam ni? Perangai kau ni macam. Bawa orang lain. Siapa ni dia bawa tu? Entahlah. Aku tengok macam jantan Bangla pun ada dia bawa. Handsome ke Bangla tu? Tak tahulah ni, aku tak tahu lah ni. Tengok abang pun macam Bangla juga. Aduh. Habis ni abang bawa ni? Bawa apa ni? Habis aku kata, macam aku tak mungkau lagi lah. Biar aku balik rumah bini tua aku lah. Aku tak tahan cara kau ni Kalau macam. balik rumah aku, kau jangan nak pergi rumah dia orang lagi tau. Aku bukan rumah bini nombor 2 aku pula. Dia tak ada sini. Dia balik Kamboja. Habis macam mana aku nak buat? Aku duduk sini lah. Aku cakap sama dia. Satu pengajaran tau. Aku tak ada 3-4 hari kau buat perangai ni macam. Apa sikap kau ni macam ni kau buat kat aku ni? Selama ni apa kau nak semua aku kasih. Engkau nak pergi shopping aku kasih duit 200-300 aku kasih. Lepas tu aku tak ada 3-4 hari, engkau main pintu belakang pula dengan jantan lain. Manjakan dia pada muka. Mana boleh macam ni. Manjakan dia. Habis ni kau bawa ni, bungkusan ni apa, beg dengan ni, kau nak tidur sini? Aku tidur sini aja lah ni. Kau jangan nak balik rumah dia lagi. Jangan nak beli duit lagi tau. Aku nak lepaskan dia lah, aku tak tahan macam ni. Itu satu pengajaran. Aduh, mana boleh tahan. Biar mengasah. Satu pengajaran. Yalah, baik. Jahat-jahat pun bini tua. Baik-baik pun bini tua. Tahu tak? Ada 2-3 pun tak guna lah, Neng. Kau pergi layan. Diorang bukan nak aku, dia nak duit aku. Aku punya duit dia dah kiki sampai habis. Padan kau. 4-5 ribu dia aku habis. Nak kata, dia kata cik Bangla ni lelaki pun macam Bangla, dia cik Bangla. Yang Kamboja ni. Engkau tahu, aku ada kat sini. Yang kau pergi balik Kamboja sampai 2-3 bulan ni pasal apa? Untuk apa kau balik sana? Dia pun sama juga kikis dia aku. Kau tak melepaskan, kau simpan. Bukan. Aku tengok tu semua muda-muda. Aku dah tua. Bukan dah begitu. tak ada macam ni. Kau pergi mengambus angkat beg kau ni jalan. Kau cakap aku dah tua. Ambil Tak beg. ada. Aku tak cakap kau tua. Jalan kau cakap dia orang muda. Iyalah. Bukan tu semua bini muda-muda. Kau bini tua. Mana bini nombor 1. Aku tak mau lagi. Dia ambil jalan. Habis kau pun nak tendangkan aku juga. Jalan-jalan. Kau nak pergi mana, kau punya pasal. Sampai ni macam sekali kau buat aku. Aku dah tak egan kau lagi dah. Kau cakap aku tua. Habis kat mana aku nak hanyut ni? Aku cari lah bini nombor lain pula. Kau ingat senang nak dapat nombor 2, nombor 3 nak dapat yang baru punya senang ke? Tak tahu, aku tak tahu kau punya pasal. Aku tak bercampur lagi. Ai, nasib. Kau punya beg ni jalan. Kau boleh jalan. Jalan. Pergi balik. Engkau buat aku ni macam mana ni? Jalan. Ya Allah. Angkat beg jalan. Aku pun dah tak mau lagi dah. Kau dah susah-susah, dia orang dah halong kau datang kat rumah aku. Bukan tu macam. Mana kau bini tua, itu semua bini 2-3 tu, bini yang muda. Itu cakap aja, bukan apa. Bukan apa, itu cakap pun tak boleh, aku tak boleh lah. Sensitif tak boleh. Hati aku tapi kau boleh pakai lagi. Kan tak boleh pakai. Pakai tak pakai, kau ambil kau punya tilam tu angkat beg kau jalan. Jalan-jalan mengambus jalan-jalan tak payah. Kau sakit aku juga jaga kau. Bila aku sakit kau jaga. Orang lain sakit kau jaga, kau takut. Kau dah banyak buat 3, 4, 5. Mana ada sampai 5 ni kau ingat aku apa? Mana aku tahu dan dia diam. Pergi jalan ambil beg kau jalan. Angkat beg tu angkat. Angkat beg tu. Apa macam ni? Dah. Sampai kau halu aku ni macam. Jalan. Kat mana aku nak duduk ni? Aku tak tahu kau. Ni kau punya pasal. Aku duduk rumah Pak Maun lah. Pergi duduk rumah Pak Maun pergi. Rumah Pak Maun ada orang janda rumah dia. Aku duduk rumah dia. Pak Maun pun jam selajak. Yalah. Apa orang kau ni? Aduh, hampir macam teruk kau buat aku Apa nak jadi.